Hai, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hari ini saya akan beritakan tentang principle of early care individual assignment. Okey, tentang saya, nama saya Siti Nur Afika binti Nordin, nombor matrik B2411619191. Okey, satu persatu mengawal penyakit berjangkit. Okey, dari rekasa video yang saya ambil dari YouTube, iaitu video membasuh tangan. Okey, video ni telah menunjukkanlah cara untuk mencuci tangan dengan cara betul menggunakan lagu kanak-kanak, dan kanak-kanak juga telah diajar langkah untuk mencuci tangan seperti menggunakan sabun, menggosok tangan dan membilas tangan. Lagu dan animasi ni digunakan untuk menariklah perhatian kanak-kanak, dan video ini juga telah menekankan kepentingan kebersihan tangan untuk mengelak penyebaran kuman dan penyakit berjangkit. Melalui video ini, refleksi yang saya dapat adalah melalui video ini yang dapat saya fahami adalah kebersihan tangan adalah sangat penting dalam mencegah penyakit yang berjangkit di dalam kalangan kanak-kanak, dan video ini sangatlah sesuai digunakan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kerana lagu ini dapat membantu kanak-kanak mudah untuk mengingat langkah mencuci tangan. Saya juga dapat belajar bahawa pendekatan yang menyeronok dapat meningkatkan minat kanak-kanak untuk mengamalkan kebersihan diri, dan sebagai guru dan ibu bapa perlulah memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk tabiat mencuci tangan sejak kecil. Aktiviti seperti nyanyian dan pergerakan dapat membantulah kanak-kanak untuk belajar lebih berkesan, dan video ini juga telah mengajar bahawa pencegahan penyakit boleh dilakukan melalui amalan mudah dalam kehidupan harian. Seterusnya, keselamatan di dalam dan di luar pusat. Di tadika lah. Okey, so ringkasan di video ni telah menunjukkanlah langkah-langkah keselamatan yang perlu kita patuhi oleh kanak-kanak, dan kanak-kanak juga telah diajar supaya sentiasa berhati-hati semasa bermain di dalam dan di luar kawasan pusat jagaan. Video ini juga telah menekankan pentingnya mematuhi arahan guru untuk mengelakkan kemalangan dan persekitaran yang selamat. Dapat membantu kanak-kanak bermain dengan lebih yakin dan selesa. Sebagai seorang guru dan ibu bapa, perlulah sentiasa memantau keselamatan kanak-kanak dengan lebih berhati-hati dan selamat. So, refleksi yang boleh saya katakan melalui video ini, saya amat memahamilah bahawa keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama di antara guru dan ibu bapa. Video ini juga telah memberi kesedaranlah bahawa kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa jika langkah keselamatan diabaikan. Saya juga telah belajar bahawa kanak-kanak perlu diajar tentang peraturan keselamatan dari sejak usia kecil, dan pengawasan yang baik dapat membantu mengurangkan risiko kecederaan semasa bermain. Persekitaran pembelajaran yang selamat dapat membantu perkembangan fizikal dan emosi kanak-kanak, dan video ini sesuai digunakan dalam pendidikan awal kanak-kanak kerana penyampaiannya mudah difahami dan menarik perhatian kanak-kanak. So, kita pergi ke isu kesihatan biasa di kalangan kanak-kanak. Okey. So, isu ni melalui rekasa video ni telah memberikan penerangan lah tentang tanda-tanda bahayanya demam di dalam kalangan kanak-kanak yang perlu diberikan perhatian oleh ibu bapa dan guru. Demam juga merupakan masalah kesihatan yang sering berlaku kepada kanak-kanak kerana sistem imun mereka masih belum kuat sepenuhnya, dan video ini juga telah menjelaskan bahawa terdapat beberapa tanda bahaya yang menunjukkan keadaan kanak-kanak mungkin serius dan memerlukan rawatan segera. Di antara tanda bahaya yang diterangkan ialah suhu badan terlalu tinggi, kesukaran bernafas, sawan demam, tidak aktif, kurang ambil air dan muntah berterusan. Video ini juga telah menekankan bahawa ibu bapa tidak boleh mengambil sambil lewa atau mengambil mudah apabila kanak-kanak demam berpanjangan. Ibu bapa juga perlu membuat pemeriksaan awal dan rawatan segera kerana ia sangat penting bagi mengelakkan komplikasi kesihatan yang serius. Selain itu, video ini juga mengingatkan ibu bapa supaya sentiasa memantau suhu kanak-kanak dan memastikan mereka mendapat rehat serta pengambilan air yang cukup. Okey. Refleksi yang boleh saya katakan melalui video ini, saya telah memahami bahawa demam dalam kalangan kanak-kanak merupakan perkara biasa. Tetapi ia juga boleh menjadi berbahaya
jika tidak dipantau dengan baik. Video ini juga memberi banyak pengetahuan kepada saya tentang tanda-tanda yang bahaya untuk diberikan perhatian dengan segera oleh ibu bapa dan guru. Saya juga telah belajar bahawa kanak-kanak yang mengalami demam yang sangat panas, kesukaran bernafas dan sawan perlulah dibawa ke hospital dengan segera untuk mendapatkan rawatan. Selain itu, saya juga memahami bahawa guru di taska ataupun di tadika perlulah mempunyai tanggungjawab yang sangat penting untuk memantau keadaan kesihatan kanak-kanak sepanjang masa. Video ini juga telah memberikan kesedaran kepada saya bahawa tindakan yang awal sangatlah penting untuk mencegah keadaan menjadi lebih serius dan melindungi keselamatan kanak-kanak. Saya juga belajar bahawa komunikasi antara guru dan ibu bapa sangatlah penting apabila kanak-kanak menunjukkan simptom yang tidak sihat. Pada pendapat saya, video ini sangatlah bermanfaat kerana ia menggunakan penerangan yang mudah difahami dan sesuai untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kesihatan kanak-kanak. Video ini membantu saya untuk memahami bahawa penjagaan kesihatan awal merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan awal kanak-kanak bagi memastikan perkembangan mereka berjalan dengan baik dan selamat. Seterusnya, kanak-kanak kecil dan penggunaan media. So, kanak-kanak kecil ni melalui ringkasan video ini menerangkan kesan yang buruk tentang penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kanak-kanak. So, di sini Prof. Dr. Muhaya menegaskan bahawa penggunaan skrin seperti telefon, televisyen, tablet secara berlebihan boleh memberikan kesan pada perkembangan otak kanak-kanak. Antara kesan yang telah dibincangkan oleh kanak-kanak mudah mengalami rabun jauh iaitu myopia kerana terlalu lama melihat skrin secara dekat dan berisiko gangguan pada perkembangan seperti simptom autism atau tingkah laku seperti kanak-kanak autism. Sebagai contoh, kurang respon tentang emosi atau kurang berinteraksi secara sosial. Kanak-kanak yang terlalu menggunakan gadget ini, ia juga akan cenderunglah kepada kurang komunikasi, lebih suka kepada dunia sendiri atau kurang bergaul dengan orang lain. Video ini juga telah menekankanlah bahawa perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak ni boleh terganggu jika tidak dikawal oleh ibu bapa. So ibu bapa ni perlulah menghadkan masa skrin dan lebih banyak melibatkan kanak-kanak dalam aktiviti sebenar seperti bermain, belajar secara interaktif dan bercakap dengan baik. Okay, so refleksi yang boleh saya katakan melalui video ini saya telah memahamilah bahawa penggunaan gadget yang berlebihan boleh memberi kesan yang serius pada kesihatan dan perkembangan kanak-kanak. Video ini juga telah membuka mata saya bahawa masalah seperti rabun jauh boleh berlaku lebih awal jika kanak-kanak terlalu kerap melihat skrin pada jarak dekat dan saya juga telah belajar bahawa kanak-kanak perlu berinteraksi sebenar dengan orang lain untuk meningkatkan kemahiran sosial dan emosi mereka secara sihat dan kesan seperti simptom autism yang disebutkan di dalam video ini telah menunjukkan bahawa kekurangan komunikasi dan interaksi boleh mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak. Saya juga telah sedar bahawa ibu bapa tidak boleh bergantung pada gadget seperti alat untuk mendiamkan anak semata-mata. Sebaliknya, ibu bapa perlu menggalakkan aktiviti seperti membaca, bermain dan berinteraksi secara langsung untuk perkembangan yang lebih seimbang dan video ini sangatlah penting kerana ia memberi kesedaran tentang penggunaan kronologi yang perlu dikawal sejak awal kanak-kanak. Secara keseluruhan, saya telah sedarlah bahawa keseimbangan antara teknologi dan aktiviti sosial amat penting untuk perkembangan kanak-kanak yang sihat. Okey, ini antara rujukan link video yang saya jadikan rujukan di mana video yang pertama, kedua, ketiga, keempat untuk membantu saya membuat refleksi untuk assignment ini. Dan ini antara gambar video yang saya ambil sebagai rujukan. Sekian, terima kasih.